surat 41 sambungan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 5 dengan apa? Yang fa'u manfaatkan anas manusia, wama dan apa. Anzalallah telah turunkan Allah min daripada sama langit, min daripada ma air, fahya maka telah hidupkan bihi dengannya al-ard bumi, ba'da selepas mautiha matinya. Bima yang fa'un nasa wa ma anzalallah nas-samai min ma'in fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Itu berhenti sampai laut. Dengan membawa layar di laut, dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia. Demikian juga pada air hujan yang Allah turunkan dari langit. Lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya. Kemautiha matinya. Jadi ayat 164 ini satu ayat yang suruh kita buka minda, fikirkan kebesaran Allah. Mari kita sudah dengar ada 4 untuk kuatkan iman. Tambahkan iman, ada 4. Salah satu daripadanya lihat alam. Semua ni logo, lambang kebesaran Allah. Jadi dalam ayat ni, cuba kita lihat satu persatu. Bila dibacakan inna fi khalqis samawati wal ardh, pertama, pertama kebesaran Allah yang pertama. Itu kebesaran Allah tau. Kita buka satu-satu. Semuanya pada kejadian langit dan bumi. Lihatlah macam mana Allah cipta langit penuh dengan tapi cakap kita bintang ni, Masya Allah, di kelebihan. Kita matahari, lagi hebat. Bulan kecil, besar, penuh, balik kecil. Besar. Itu panjang kalau kita nak cerita dan perlu ada pelajaran berkenaan bulan, bintang dan matahari. Itulah kebesaran Allah kita boleh lihat. Kemudian wakhtilafil laili wan nahar, pertukaran malam pada siang. Gelap macam ini, datang Allah. Dah terang, tiba-tiba hilang, tiba-tiba. Kebesaran Allah macam mana tu? Allah beritahu dalam surah Al-Qiyamah, kalau Allah jadikan malam berterusan, siapa boleh datang ke sini? Siapa boleh terangkan gelap macam ini? Kalau siang berterusan, siapa boleh datang ke mana? Jadi semua buka pindah, buka mata, kita fikirkan kebesaran Allah. Kemudian ada wal fulki lati tajri fil bahri. Sebenarnya kita tak boleh berhenti tu tau. Saya silap berhenti. 5 yang fa'un nas, 5 tu sampai nas. Kapal yang berlayar pada laut yang membawa manfaat manusia. Di situ. Iaitu buka mata, buka akal. Macam mana kapal tu berat? Dalam kapal tu berat. Tambah pula muatan di bawah untuk faedah manusia. Boleh berjalan atas. Apa tu ni semua? Patutnya pada akal kita, kapal berat gelap. Benda berat gelap. Kita yang tak berat tu gelap. Kita dengan kapal apa berat. Kita pergi dekat laut tu, tak tahu renang, gelap. Kapal dia tak tergelap. Dengan bawa pula muatan-muatan. Ini adalah kebesaran Allah SWT. 3. 4 pula wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fahya bil arda ba'da mautiha.
Vietnam panas tak? Mungkin kita Ramadan pun panas. Tengok rumput tengah jalan, kering. Awak testing lah. Ambil sikit saja, empat, hari-hari awak tengok saya macam hijau. Tapi kalau hujan turun ni, ni Allah akan lihat kebesaran Allah ni. Kalau agak tak tahu,